Assalamualaikum dan salam kecemerlangan Unimap. Duduknya kami di sini kerana adanya kursi dan anda sedang menonton berita realiti atau fantasi bersama saya Seha dan saya Atik. Hari ini kita akan membincangkan teknologi deepfake yang bukan sahaja mengubah wajah dan suara seseorang, malah mampu menipu persepsi kita terhadap realiti. Dengan teknologi ini, seseorang boleh kelihatan berbeza di skrin mahupun kenyataan sebenar. Jadi dahulu kita takut ditipu dengan rupa, sekarang kita takut ditipu kerana algoritma. Baru-baru ini, tular kes seorang lelaki yang jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Maya. Tetapi sebenarnya cinta secara alam maya sahaja. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana teknologi ini boleh menjerat hati dan dompet seseorang, mari kita bersama wartawan Anip yang kini berada di lapangan. Terima kasih saudara Atik dan Fasiha dari studio. Saya kini berada di hadapan mahkamah di mana saudara Afzal telah menjadi mangsa penipuan cinta menggunakan teknologi deepfake. Bersama saya, saudara Afzal yang di mana menjadi mangsa penipuan deepfake. So, saudara Afzal, bagaimanakah anda boleh menjadi mangsa penipuan itu? Ceritanya macam ni. Saya ingatkan dia seorang perempuan. Rupa-rupanya dia lelaki. Bila saya ingat balik, dia separuh perempuan, separuh macam guard rumah saya. Mangsa mendakwa Naiman menggunakan teknologi deepfake untuk menukar wajahnya dan memperdaya mangsa sehingga sanggup menyerahkan sejumlah wang atas alasan cinta dan projek kolaborasi pelaburan demi mengumpul wang perkahwinan mereka. Saya betul-betul percayakan dia. Saya cintakan dia. Bila dia bagi semua password kat dia, saya siap pergi belajar untuk buat pizza apa semua. Tiba satu notification masuk kat saya. Kata akaun saya telah ditolak RM10,000. Itu saja. Encik, kini saya bersama pelaku mangsa penipuan dalam talian. Apa tujuan anda untuk memanjing Afzal? Sebenarnya saya saja nak try Afzal tu. Tak expect pula dia senang ditipu macam tu. Siap bagi password lagi. Saya tak tahu lah. Terutama awak ya. Terima kasih. Dari perspektif undang-undang, ini bukan soal sekadar wang atau tipu daya. Ini soal persepsi dan bagaimana teknologi memanipulasi emosi. Kita perlu sedar, dalam dunia digital, tidak semua yang kita lihat itu benar. Begitulah kisah cinta moden. Bukan dari hati ke hati, tapi dari dalam talian ke hati. Kembali ke studio. Teknologi semakin canggih, tetapi hati manusia makin rapuh ya Atik. Betul Seha, tapi cinta bukan satu-satunya mangsa deepfake. Politik pun kena tempiasnya. Kita teruskan ke isu kedua bersama wartawan Wan di lapangan. Okey, terima kasih kepada saudara Atik. Kini telah tersebarnya sebuah gambar mengenai seorang ahli politik tempatan iaitu Encik Hadi yang kononnya telah menerima rasuah daripada Presiden Amerika Syarikat iaitu Joe Biden. Namun, hasil siasatan awal mendapati bahawa gambar tersebut telah dihasilkan oleh seorang rakyat marhen biasa iaitu seorang Akmal menggunakan aplikasi AI deepfake. Saya sumpah tak pernah jumpa Presiden Joe Biden tu. Jumpa rakyat tu saya jarang. Presiden Amerika tu kan. Kalau ada saya masa tu mungkin saya tidur je. Itulah. Tidur je kerja. Sebab tu gambar fitnah tu saya buat. Sebagai peguam Encik Hadi, Asal awak menyampuk? sebagai peguam Encik Hadi, saya tegaskan dakwaan rasuah itu palsu. Gambar yang awak buat tu sekadar manipulasi digital. Mana ada? Ada. Saya nak bantu rakyat je. Macam mana? Dengan gambar tu, orang tak undi dia. Orang undi saya. Awak tiada kelebihan untuk melawan dia. Ada. Tidak. Saya bukan politik rasuah macam dia. Nampaknya sekarang situasi sangat hangat dalam ini dengan pertengkaran antara rakyat marhen kita, seorang Akmal dengan lawyer Syairah. Okey, tapi kat sini saya nak tegaskan
Walaupun gambar kelihatan meyakinkan, ini hanyalah ilusi digital. Kadang-kadang teknologi boleh menipu, tetapi kebenaran pasti akan terbongkar. Kembali kita kepada rakan studio, Seha dan Atik. Seha, awak rasa kita ni betul-betul wujud ke? Sebab kalau deepfake pun boleh meniru manusia, mungkin realiti ni pun cuma versi paling canggih dari ilusi. Susah untuk kita rungkaikan. Jadi diharapkan agar rakyat Malaysia jangan percaya semua benda yang ada di depan mata melalui dunia yang penuh suntingan ini. Itu sahaja daripada saya, Seha. Dan saya Atik. Itu sahaja daripada berita realiti atau fantasi. Jatuh cinta dengan seorang wanita yang bermain Di manakah anda boleh menjadi? Saya ingatkan Okey, sekejap Kak. sini ceritanya. Saya ingatkan dia seorang lelaki. Tapi